Merah, ada apa-apa kata untuk Abang Apek kita? Speechless bos. Saya apalah Abang Apek punya penangan ni. Bos tengok dia punya dalaman dia. Saya tak boleh cakap apa lah. Daripada dia punya dashboard dia, dia punya bahagian kapet dia. Sebenarnya kapet dia ni kita custom tau. Satu bahagian bawah ni, lagi satu di custom macam ni. Siap ikut bentuk. Okey Syul. Lepas tu saya kata, kalau bayar mahal macam mana sekalipun, kau dapat hasil macam ni, tak rugi. Tak rugi. Kau tengok ni, konsol gear kau kan, kau punya tak ada cover kan? Abang Apek kemaskan dengan kapet dia. Tak tahu nak cakap apa. Cantik sangat. Bahagian belakang ni pun memang kemas gila. Sebenarnya bahagian belakang tu, kalau kau nak tahu, sekejap saya tunjukkan something. Okey. Bahagian belakang ni, dia buat sekali dia punya ni. Buka tutup. Cantik lah Tawar macam ni. Top zone cushion. Siapa yang nak cari, korang cari terus top zone cushion. Area Batu Pahat, Jalan Bindu. Dekat. Cari muka Abang Apek ni. Puas hati.